Assalamualaikum. Hari ini, Sabtu, 4 April tahun 2026, air laut mula surut sekitar jam 7.29 pagi. Jadi mungkin dalam jam 11.30 pagi barulah kami boleh turun ke sungai untuk mula mengali mencari janjilak. Sekarang saya berada di kawasan Sungai Tanah Merah, di Sungai Bombalai. Tujuan saya ke sini bersama keluarga, tidak lain tidak, bukan adalah untuk mencari janjilak. Mungkin ada dalam kalangan sahabat yang tertanya-tanya, apa itu janjilak? Janjilak ini adalah sejenis kerang. Mungkin di tempat anda, ia dikenali dengan nama yang berbeza. Biasanya kalau mahu mencari janjilak, kita perlu tunggu air betul-betul kering atau semasa musim air guris. Mencari janjilak ini bukanlah perkara yang mudah. Kawasan pencarian kami di sini berpasir dan berbatu. Bagi sesiapa yang tidak biasa, jari jemari boleh luka atau sakit-sakit. Oleh itu, jangan lupa teruskan menonton video ini sampai habis. Kita tengok berapa banyak hasil janjilak yang kami dapat hari ini. Jom ikut saya turun ke air. Beginilah keadaannya bila saya mula turun ke air untuk mencari janjilak. Jujur saya katakan, memang bukan mudah bagi sesiapa yang tak biasa. Apatah lagi dengan cuaca sekarang yang tersangat panas. Memang mencabar. Untuk mencari janjilak ini, saya hanya menggunakan tempurung kelapa untuk mengali. Inilah cara tradisional kami. Hasil yang dapat pula, saya akan masukkan ke dalam jaring yang saya bawa ini. Beginilah rutin kami di lokasi ini. Nak tahu berapa banyak janjilak yang saya dapat guna tempurung ni? Jom kita lanjut. Bukan senang ya nak cari janjilak ni. Apatah lagi dengan cuaca bahang yang mencucuk kulit. Memang kena kuat mental dan fizikal. Inilah suasana pencarian janjilak di kawasan kami. Penat memang penat, tapi kepuasan itu yang kami cari. Alhamdulillah, inilah hasil kami hari ini. Setakat itu saja perkongsian saya. Buat masa ini, kalau di tempat anda, kerang janjilak ini dipanggil apa ya? Cuba komen di bawah. Jumpa lagi di video akan datang.